kenapa diorang nangis, menghayati betul-betul ayat Al-Quran ni. Kita boleh just pergi dekat Google, kita boleh check balik kenapa maksud ayat tersebut, dan juga kita boleh at the same time kita menghayatilah ayat apa yang imam tadi menghayati ayat tersebut. Jadi maksud tadabbur ni adalah macam Ustaz cakap, kita menghayati ayat tersebut dan juga kita applykan kepada diri kita, sebab kita sebagai hamba Allah, Allah telah turunkan Al-Quran tu sendiri kepada kita semua. Jadi Al-Quran tu sebagai huda, iaitu petunjuk kepada kita, guide kepada kita. Jadi kita kenalah menghayati ayat-ayat kalau kita tak faham ayat tersebut. Tadi nak sentuh sikit, macam Ustaz cakap yang imam-imam, kadang kita tengok kat YouTube imam-imam tengah solat, diorang sekarang suka ambil POV. POV betul. Ada yang jemaah-jemaah dengan ustaz-ustaz pun nangis juga. Ya, betul. Itu kira dah terus menghayati ayat-ayat yang kalau diorang baca, diorang dapat menghayati ayat Quran tersebut. Kalau menangis tu dia punya impact lah. Dia punya impact dia. Dia punya impact with that kind of ayat, diorang sentuh hati diorang. Yes, betul. Macam gitulah maksudnya tadabbur. Menghayati ayat Quran, memahami ayat tersebut. Okay, Alhamdulillah.